Okay, so in reality lah, klien-klien yang datang lah mengambil perkhidmatan kita lah, dan kita pun banyak juga sebab Medana juga berkhidmat juga di Pusat Bantuan Guaman. Sebelum ni Medana juga adalah pengerusi Pusat Bantuan Guaman Majlis Peguam Kelantan lah, dan seterusnya menjadi bar representatif bar Kelantan ke bar kaunsil. So kita wakil Kelantan ke bar kaunsil. So sebelum ni jawatan Medana adalah sebagai pengurusi Pusat Bantuan Guaman. Jadi sebagai pengurusi Pusat Bantuan Guaman ni, kita ni bila kita duduk dekat one stop center, pelbagai orang marilah dari sudut bila orang nak dapatkan khidmat guaman percuma tu. Tapi hak realiti sebenar tu memang banyak lah, tapi memang hak kita handle betul-betulnya hak mari kopi kita lah. So memang banyak mengendalikan kes pusaka. Kes pusaka yang mana kita nampak bila kita handle satu kes pusaka ni, dia nampak bila orang meninggal, orang mari nak lantik lawyer sebabnya bidang kuasa yang ada kepada kata bila pusaka ni dia ada 3. Hak kita boleh pergi. Yang pertama dia panggil JKPTG, Jabat Pusaka di Pejabat Tanah lah. Ni untuk kes pusaka kecil. So hak ni kalau kata nak lantik pegawai pun boleh, tak lantik pun tak apa. Dia untuk rakyat marhain lah, maksudnya untuk semua orang. Dia boleh get akses je ke JKPTG, buat je permohonan apa semua. Tapi kalau nak lantik lawyer, untuk lebih smooth lagi lah. Dan yang kedua adalah amanah raya. Amanah raya. Tapi limited lah bidang kuasa amanah raya ni. Dia tak cara bab tanah. Dia cara bab ada duit dan ada jurisdiction dia. Dan yang seterusnya adalah mahkamah tinggi lah. Kata kalau tak boleh cover di amanah raya, tak boleh cover di JKPTG, mahkamah tinggi. Jadi bila di mahkamah tinggi, orang akan latih peguam. So kebanyakannya bila orang latih peguam ni, kebanyakannya kes pusaka besar yang melibatkan waris-waris purama dan mungkin complicated. So kadang-kadang kita nak menentukan waris faraid tu sendiri, timbul isu pengesahan nasab pun ada. So contohlah ada kes terbaru yang Medana sedang handle lah, tak selesai lagi, cuma baru selesai di peringkat pengesahan nasab, dan kita dah dapat CJ faraid dulu. Tu penting Medana ada CJ CV, kita bawa kes CV, dan juga kita ada juga lesen syar'i. So sebab faraid ni kita ni untuk dapat CJ faraid ni kita kena pergi ke mahkamah syariah. Betul. Kalau ada pertikaian dari sudut hibah, dari sudut wasiat, jurisdiction dia ataupun bidang kuasa dia pun di mahkamah syariah. Tapi untuk kes pusaka, lama orang ingat bila kait dengan faraid ni, pusaka pun di mahkamah syariah. Tidak. Hak tu orang confuse sikit. Pusaka ni adalah undang-undang CV. Jadi bila undang-undang CV, kita kena faham lah, walaupun orang Islam ni dia tertakluk kepada faraid, tapi prosedur CV. So di situlah kenapa kita ni sangat advise orang buat wasiat apa semua tu, supaya dokumen wasiat ni boleh digunakan untuk proses pusaka tu dengan cepat. Sebab dokumen wasiat tu kita nak guna di mahkamah CV untuk prosedur. Macam contoh kalau kita ni kita nak pergi klinik, ayah kita nak pergi klinik, hok baru first time nak pergi, tak ada kad lagi, dengan penuh dah di kad dia, tarikh, ada diagnos sakit gapo, kecing manis lah, apa-apa semua. Yang mana lebih cepat dia pergi klinik? Of course lah yang dah ada kad rawatan tu dengan doktor mana sikit-sikit, dia sama juga. Bila wasiat dia boleh masuk direct, sebab dia ada dah kita tulis macam-macam dah dalam dokumen. Aset duduk mana, kata kita buat perancangan tadi kan. Kita ada tanah di Pasir Putih, ada tanah di Kota Baru, rumah, ada kereta. So dalam tu kita dah senaraikan dah aset. Waris kita berapa orang, kita dah senarai dah dalam wasiat. Jadi bila dah ada, kita pun tunjuk. Dia supaya kita pergi ke apa sana, pergi ke hospital, tunjuk ni kad bawa cik mari dah. Tunjuk pada doktor mana. Gitulah dari sudut prosedur. Kita jangan mikir lagi gapo ada barang dalam tu. Sebab tu melibatkan hukum, melibatkan undang-undang pula. Tapi kita boleh nampak lah ni, bila kita ada kad ataupun bila kita ada dokumen wasiat ni, ada wasiat Pok Cik Gisin ni, ada kak Pok Cik bilik ni. Itu tujuan dia, untuk memudahkan kita memproses. Sebab kita kena faham, di Malaysia lah,
Di Kelantan lah kita kata tak. Tak ada perkara, tak ada prosedur. Nak pergi ke UKWA pun tak. Mesti kena ada appointment kan. Saya tak boleh nak pergi. Saya nak pergi jumpa dengan Puan Bahirah. Saya nak pergi jumpa ni. Apa ada appointment kan? Saya ada meeting hari ni. Macam nak jumpa dengan saya juga. Mungkin kena buat appointment juga. Kalau tidak kena nunggu lama lah. Ya. Sebab tu kita kena faham bahawa kenapa kita perlu untuk buat dokumen awal ni sebab berkait dengan prosedur. Dokumen wasiat ni dokumen pentadbiran. So kita kena kait dengan pentadbiran tu dulu. Kan wasiat ni pula kan tak boleh bui ke waris. Okey, tu nanti dulu. Tu panjang lah kalau kita kecek sehari je tu wasiat ni pula. Hibah pun tajuk je sehari. Faraid pun tajuk sehari. Tapi nak royaknya, nak suruh mudah apa kena buat. Sebab kita tak say. Kita pergi ni, puan mari esok lah. Sebab kita ni Puan Bahirah duduk meeting hari ni. Sehari dia meeting. Kita tak say lagu tu. Sebab tu kita nak bila kita tinggalkan waris-waris kita dengan aset-aset kita yang ada ni, biar dia mudah lah. Tujuan dia tu sebab kita nak suruh mudah. Sebab prosedur bila kita meninggal ni esok dia ada dua je dalam undang-undang. Yang pertama, orang ni ada wasiat ke tak ada wasiat. Situ pun nampak dah apa betul wasiat. Kalau kat bahasa Inggeris dia panggil testate or intestate, with wasiat or without wasiat. Maksud dia, orang ada wasiat ni prosedur dia lain. Masuk P2A direct. Orang tak ada wasiat nanti dulu nak cek dulu. Lambat lah je. Nak cek dulu nak pergi mana. JKPTG ke, Amanah Raya ke. Kau kena pergi mahkamah ni. Ni senara dulu lah. Nak cek dulu. Ada tanah mana ni gini. Ni ada dah. Tulis dah. Pas kata pula nak wisapo lagu mana. Persediaan tu. Ya, tu lah kita nampak situ. Jadi dari sudut realitinya di lapangan lah kata tak. Jadi kita ni nak mengelakkan daripada bila kita meninggal esok harta kita ni terbeku. Kalau kita ni seorang businessman, businesswoman tak. Bila kita berkejaya ni buka bisnes besar-besar ni, kaya ni, maju bisnes kita. Adakah bila kita meninggal kita nak mampu? Macam mana staff kita? Macam mana anak-anak kita? Jadi sini kita kena fikir. Bila kita buka syarikat besar, siapa orang kata staff siapa 80 orang, banyak branch apa semua kan, tak mustahil ni buat rutin dah lah ni. Ramai yang berkejaya, yang jadi founder-founder yang besar. Jadi bila dia orang ni buat satu perancangan, macam mana dia nak orang kata nak agihkan aset dia, nak tinggalkan legasi perniagaan dia, memang dia perlu merancang. Kita tak say nego besar, dulu besar dia nego, tapi kita dengar bila dia meninggal tak tahu mana aset-aset dia. Sebab harta tu terbeku. Bila terbeku, mulalah dia menyebabkan kata mulalah kata masalah situ, masalah di sini, timbuk itu, timbuk ini, tak boleh nak bayar hutang tu, tak boleh dah. Contohnya duit duduk dalam akaun terbeku, kita tengah duduk nego sedap, mesti ada hutang, ada liability yang kena bayar, tapi nak bayar tak boleh sebab duit tak boleh ni. Tapi kalau kita ada wasiat, kita ada hibah, dokumen ni boleh memproses, boleh proses pusaka tu dengan cepat, yang menyebabkan tak ada nak beku, wari-wari pun tak ada nak gocoh mana, staff pun tak ada lah, aku tak boleh gaji kau bulan ni, gini-gini, papak lari. So ini mengundang chaos saya panggil kan. So penting perancangan seawal kita masih sihat lagi, kita duk tengok bisnes maju. Rugilah untuk kita tidak merancang macam mana hala tuju bisnes kita tu. So situ jadi keyword dia ni, kalau kita ada aset ni, kita kena ada planning lah.